Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Assalamualaikum. Okey, Sofia. Sofia boleh dengar suara saya ya? Sofia, kalau boleh dengar suara saya, boleh react good. Boleh react emoji good. Okey, Sofia dengar ya. Okey. Kalau macam tu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahululah. Okey, saya Cikgu Ani. Saya akan mengajar subjek matematik lah. Okey, kalau Sofia dia tak faham apa-apa, Sofia boleh tanya. Okey, boleh tanya baik dekat chat ataupun boleh raise your hand lah. Okey, buat masa sekarang boleh Sofia turunkan dulu tangan tu. Yang dekat raise tu, lower your hand. Okey, terima kasih Sofia. Okey, nanti kalau tak faham boleh raise hand balik Okey, sekarang ni untuk matematik,
Dekat sebelah Sofia ada buku atau kertas kosong ke? Ada, okey. Kalau ada, kita sebelum kita start buat modul, cikgu ada nak bagi latihan yang simple dulu boleh? Okey, sekejap ya. Okey. Okey, baiklah. Soalan nombor 1. Okey, 180 tambah 52. Boleh sama-sama kita selesaikan sebelum kita start buat modul? Dengar. Hello, okey. Sekarang ni boleh Sofia ada nampak skrin yang cikgu share? Tak nampak. Okey, sekejap. Okey, sekarang ni Sofia nampak skrin yang cikgu share? Okey. Kalau ada, okey, kita boleh teruskan ya. Okey, soalan yang pertama. Okey, boleh kita sama-sama jawab soalan ni dulu sebelum kita buat modul? Okey, cikgu bagi masa 9.12 sampai 9.12 untuk Sofia jawab soalan nombor 1 ya. Okey. 2, 3, 2. Kita buat sama-sama ni. Okey, yang pertama 180 tambah 52.
sama dengan 0 tambah 2, 2. 8 tambah 5, 13. Okey, naik tambah 1 sini. Jadi 2, 3, 2. Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya boleh buka modul. Untuk soalan first, dah settle. Untuk cikgu tengok dulu. Okey, sekarang ni Sofia boleh buka modul. Okey, modul muka surat 1 dulu. Okey, sekarang ni Sofia kita buat Okey, sekarang ni kita jawab soalan B. 1, 2, 3, 4, 5 tambah 9, 1, 0. Okey, cikgu buka notes cikgu sekejap. Okey, sekarang ni kita buat soalan nombor B. Muka surat 1, soalan B. Okey, untuk soalan ni kita buat sama-sama dulu. Okey, B. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah dengan 9, 1, 0. Sama dengan berapa? Okey, kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah dengan 9, 1, 0. Oh, tak nampak macam kosong. Okey. 9, 1, 0. Okey. Okey, 5 tambah 0 ialah 5. 4 tambah 1 ialah 5. 9 tambah 3 ialah 12. Oh, Sofia dah siap. Okey, 1, 2. Oh, sorry. Maafkan cikgu. Yang ni ada kosong. 1, 3, 2, 5, 5. 7. 9 tambah 3 berapa, Sofia? 12. Sekejap pandai 1, 3, 2, 5, 5. Bukan 1, 3, 7, 5, 5. Sebab 9 tambah 3 ialah 12. Boleh, Sofia? Sofia faham? Okey. Kalau Sofia dah siap baiki untuk soalan B, Sofia bagi tahu. Kita akan pergi ke soalan C.
Dah cikgu. Okey. Sekarang ni kita try buat C. Okey, soalan C ialah share jap. Okey, soalan C 5 4 8 7 6 3 1 0 9. Okey, boleh cantik kat sini. Okey. 5 4 8 7 6 tambah 3 1 0 9. Kita buat sama-sama dulu. Okey. Ya Allah. Okey, 5. Kita cantik lah kali guna yang ni. Okey. Lima, empat, lapan, tujuh. Cikgu rasa tak boleh guna yang ni. Cikgu kena guna yang satu lagi juga. Good notes juga. Okey. Okey. Untuk soalan C tadi. C. Okey. 5, 4. 5, 4, 8, 7, 6. Okey, kita tambah dengan 3, 1, 0, 9. Okey, sama dengan. Sofia boleh buat dulu, nanti kita discuss sama-sama. Kalau Sofia dah siap, Sofia boleh letak jawapan dekat chatbox ya. Nanti kita discuss macam mana nak buat. Okey, Sofia dapat 5, 7, 9, 8, 5. Betul, okey. Tapi kita buat sama-sama juga ya. Okey, cara buat dia. 5, 4, 8, 7, 6. Kita akan tambah dengan 3, 1, 0, 9. Okey. 9 tambah 6 dapat 15. Okey, 15. Okey, 1 kita naik ke atas. Kita akan naik 1 ke atas. Okey, 7 tambah 1 ialah 8. Okey. 8 tambah dengan 1 ialah 9. 4 tambah 3 ialah 7. Kemudian 5 kita buat turun sahaja kat bawah. Okey, jadi jawapan dia 5, 7, 9, 8, 5. Okey, betul. Sama macam jawapan Sofia. Okey, sekarang ni kita boleh jawab D pula. Betul jawapan Sofia tadi. Okey, sekarang kita buat D.
Oh, sorry. Okey, D ialah 89654. Kita akan tambah dengan 10345. Ah, 10345. Okey, dapat berapa? Okey, betul Sofia. 9999. Okey, cantik nombor dia. Okey, sekarang cikgu try apa? Kita buat sama-sama pula. Okey, untuk soalan D tadi. D. Berapa tadi? Okey, D. 89654. Okey. Tambah dengan 10345. Okey. Okey, sekarang ni kita masukkan dia dalam petak dia macam biasa. 89654. Okey, tambah dengan 10345. Okey, 5 tambah 4, 9. 4 tambah 5, 9. Okey, 5 tambah 4 pun 9. 6 tambah 3. Okey, kalau kita guna jari kita pun 9. Okey, 9 tambah 0, 9. 8 tambah 1 pun 9. Okey, jadi jawapan Sofia betul. 999999. Okey, seterusnya kita pergi kepada E. Okey, E. Okey, soalan E pula. 98 7 6 5. Okey, tambah dengan 4 3 2 1. 4 3 2 1. Okey. Boleh Sofia buat dulu. Nanti kita discuss sama-sama.
Okey, Sofia dapat 103,076. Okey, kita tengok jawapan Sofia tu sama tak dengan jawapan cikgu. Sebab cikgu rasa macam jawapan cikgu akan lain sikit. Okey, Sofia, 5 tambah 1 ialah 6. Okey, betul. Jawapan Sofia 6. 6 tambah 2, betul ke 7? 6, ada 6, tambah lagi 2. Cikgu rasa 8. 6 tambah 2 ialah 8. Okey, 7 tambah 3 ialah 10. Okey, 0, 1 naik ke atas ni 1. Okey, 8 tambah 4 ialah 12. Tambah 1 lagi tadi akan jadi 13. Okey. 9 tambah dengan 0 kat sini tak ada apa-apa. Okey, tambah dengan 1 tadi dia akan jadi 10. So jawapan dia kali ni dia panjang sikit. 103,086. 103,086. Okey Sofia, 6 tambah 2 tadi 8 ya. Sofia ada baiki tadi yang silap. Okey, kalau sudah, okey kita pergi ke next. Soalan F. Okey, soalan F. Okey, kita buat soalan F. Okey, 3, 4. 3, 4. 5, 6, 7. 3, 4. 5, 6, 7. Okey, kita tambah dengan 6, 9. 6, 9. 6, 2. 9, 1, 0. Okey. Oh, lajunya Sofia buat 9, 7, 4, 7, 7. Okey, sekejap. Okey, tambah dengan 6, 2, 9, 1, 0. Okey, kita tengok jawapan kita. Okey, 7 tambah dengan 0 ialah 7. Dia bergerak. 7. Okey, 6 tambah 1 pun 7. 5 tambah 9. 5 tambah 9. Okey, kita akan jadi 14. Okey. 4 tambah 2 ialah 6. Tambah 1 lagi ke atas ialah 7. Okey, 6 tambah 3 ialah 9. Okey, betul. 9, 7, 4, 7, 7. Okey, betul jawapan Sofia. Okey, kali ni
Dah siap F, kita pergi kepada soalan seterusnya. G. Okey, soalan G pula. Soalan G. Soalan G 4, 3, 2, 9. Tambah dengan 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Macam mana kedudukan dia ni? Okey, Sofia buat dulu. Cikgu nak tengok dulu macam mana Sofia boleh dapat jawapan. Okey, betul. 61, 118. Okey, tapi kita buat sama-sama dulu ya. Kita nak tengok kedudukan dia macam mana. Okey, 4, 3, 2, 9. Okey, kita nak kena tambah dengan kita bagi ruang satu lebih sebab nombor kat sini ada 5. 5 nombor. 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Okey, 9 tambah 9 ialah 18. Okey, 18 naik 1. Okey, 8 tambah 2 ialah 10. Tambah 1 lagi ke atas ialah 11. Okey. Lepas tu 8 sampai 11. Okey, yang ni letak sini 1. Okey. 7 tambah 3 ialah 10. Tambah 1 lagi ialah 11 juga. Okey. 6 kita akan tambah dengan 4. Kita ada 6 tambah lagi 4 akan jadi 10. Okey, 1 ke atas tu pun kita kena tambah. Kita jadi 1. Okey. Okey, apa ni 5 kosong tadi sebab nombor kat depan dia ada 4 nombor je. Okey, jadi kat sini dia tak ada apa-apa. Okey, yang ni 5 akan tambah dengan 1 sahajalah. Okey, dia akan jadi 6. So, jawapan dia ialah 61118. So, betul juga jawapan Sofia. Okey, dah siap G. Kita pergi kepada H. H. Boleh Sofia buat dulu H. Cikgu nak padam sekejap. Okey, H. H5, 4 tambah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1, 2, 3, 9, 9 jawapan Sofia ya. Okey, kita tengok dulu. Okey, H. Okey, nombor depan dia ada 2. 5, 4.
Okey. Nombor belakang dia ada 5. Okey, kita perlu tinggal ruang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambah dia macam ni. Okey. Boleh letak nombor macam biasa. Okey. 5 tambah 4. Okey, 9. 5 tambah 4 pula. 4 tambah 5 ialah 9. Okey, nombor kedua 5 tambah 4 pun 9. Okey, lepas tu yang ni 3 sebab nombor kat atas dia tak ada. Yang ni 2, yang ni 1. So, jawapan dia 1, 2, 3, 9. 9, betul. Okey, dah set H. Kita pergi pada I. Okay, I. 5, 4, 8, 8, 7, 6. Kita akan tambah dengan 3. Tadi pula keruk dah pula. 3, 2, 1, 0, 9. Okay, sekarang ni dapat berapa? 5, 4, 8, 7, 9. Tambah. Oh, dia bergerak-gerak dah pula. 3, 2, 1. 1, 0. Oh, ya Allah. Kenapa ni? 0, 9. Okey, Sofia dapat 8, 6, 9, 8, 5. Okey, kita tengok jawapan sama ke tak. Okey, 9 tambah 9 tadi. 5, 4, 8, 7, 6. Okey. 6. Okey, silap tulis. 6. Okey, 9 tambah 6 ialah 15. Okey, naik 1 ke atas ni. 7 tambah 1 akan jadi 8. Okey, 8 tambah 1 ialah 9. 4 tambah 2 ialah 6. 5 tambah 3 ialah 8. 8, 6, 9, 8, 5. Betul juga jawapan Sofia. Okey, kita pergi kepada soalan last di muka surat pertama iaitu J. Okey, J. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita tambah dengan 4, 3, 8, 1, 4. Okey, dapat berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Tambah dengan, ditambah dengan 1. Okey. Okey, Sofia dapat 7, 7, 3, 8, 1.
Okey, kita tengok sama-sama. 7 tambah 4 ialah 11. Okey, 6 tambah 1. Oh, 11 tadi ya. 11. 6 tambah 1, 7. Tambah lagi 1 ke atas ni. Okey, akan jadi 8. Okey, 8 tambah 5 ialah 8 tambah 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, 13. Okey, 4 tambah 3 ialah 7. Tambah 1 lagi 8. 4 tambah 3 ialah 7. Okey. Sama tak jawapan kita, Sofia? Cikgu dapat 7, 8, 3, 8, 1. Sofia dapat 7, 7, 3, 8, 1. Okey, kat sini. Okey, kat sini 8 tambah 5 tadi ialah 13. 3, 1 ni Sofia lupa nak tambah. Okey, boleh Sofia? Tujuh, lapan, tiga, lapan, satu. Sofia dah baiki jawapan dia. Okey. Okey, kalau dah, kita tengok muka surat kedua pula. Okey, muka surat kedua. Page 2. Okey. Okey, page 2A. Kita tengok 2A. Tadi ada 2 nombor saja yang kita perlu tambah. Okey, sekarang ni ada 3 nombor yang perlu tambah. Okey. Tengok contoh untuk 2A dulu. Okey. 2A yang ni kita buat sama-sama dulu. Okey, 4, 5, 0, 0, 7, 8. Okey, tambah dengan 2, 7, 4, 5, 6. Tambah dengan okey, 3, 4, 5. Okey. Yang pertama, kita perlu tambah yang ni terlebih dahulu. Okey. Tambah yang dalam kotak biru tu dulu. Okey. Cara tambah dia 4, 5, 0, 7, 8. Kita tambah dengan 2, 7, 4, 5, 6. Okey, tambah seperti biasa. Okey, 8 tambah 6 ialah 14. Okey, 14. Okey, 7 tambah 5 ialah 12. Tambah 1 lagi ke atas, jadi 13. Okey, 0 tambah 4 ialah 4. Okey, 7 tambah 5 ialah 12. Okey, 4 tambah 2 ialah 6. Tambah 1 lagi ke atas ni. Dia akan jadi 7. Okey. Dapat yang pertama ialah 7, 2, 4, 3, 4. Okey. Sekarang ni, okey, boleh tambah juga kat sebelah dia. Cikgu lebih suka tambah kat sebelah. 7, 2, 4, 3, 4. Tambah dengan 3, 4, 5.
Okey, tambah tadi. Okey, 5 tambah 4 ialah 9. 4 tambah 3 ialah 7. 4 tambah 3, tadi 3 tambah 4, 7. 4 tambah 3 pun 7. Okey, 2, 7. Okey, dapatlah jawapan akhir dia. 72, 9. Okey. Cikgu terang sekali lagi untuk 3 nombor. Yang pertama perlu tambah nombor pertama dan nombor kedua terlebih dahulu. Seperti dalam kotak biru ni. Okey, kemudian baru kita perlu tambah kepada nombor yang ketiga. Iaitu 3, 4, 5. Okey. So untuk B, Sofia boleh buat dulu. Untuk B. Okey, B. 1, 3, 2, 1, 0. Okey, kita tambah dengan 6, 2, 4, 3, 2. Okey, kita tambah lagi satu nombor lagi. 1, 2, 4, 4, 5. Okey. Okey, Sofia sediakan dalam kotak biru ni dulu. Okey, selesaikan yang dalam kotak biru dulu. Okey, dapat berapa? Tujuh, lima, enam, empat, dua. Okey. 0 tambah 2, 2. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 2 ialah 6. 3 tambah 2 ialah 5, 7. 7, 5, 6, 4, 2. Okey. Yang pertama, Sofia dah betul. Okey, jangan lupa tertinggal satu lagi yang ni. Kita akan tambah juga. Okey, 7. 7, 5, 6, 4, 2. Tambah dengan 1, 2, 4, 4, 5. Okey, tambah. Okey, kita buat sama-sama lah. 5 tambah 2 ialah 7. 4 tambah 4 ialah 8. 6 tambah 4 ialah 10. Jangan lupa buat naik kat sini 1. 5 tambah 2 ialah 7. Tambah 1 ialah 8. 7 tambah 1 ialah 8. Okey, Sofia dapat jawapan sama tak dengan cikgu? 880, 87. Okey, betul. Sama jawapan kita. 880, 87. Okey, sekarang ni kita pergi pada C. Okey, C pula. 3, 4, 5, 1, 7. Tambah 8, 7, 4, 5, 4. Okey, kita tambah lagi 1 dengan 1, 0, 0, 3, 4. Okey, seperti biasa macam cikgu kata tadi, tambah dalam kotak ni dulu. Okey. Tiga, 4, 5, 1, 7, 8, 7, 4, 5, 8, 5, 4.
Okey. Sofia dapat 11. 11,191,771. Okey, jom kita buat sama-sama dulu. 7 tambah 4 ialah 11. Eh, 7 tambah 4 ialah 11. Okey, jangan lupa 1 kat atas ni. 1. 5 tambah 1, 6 tambah 1 lagi kat atas ialah 7 juga. Okey, 5 tambah 4 ialah 9. 7 tambah 4 ialah 11. 8 tambah 3, 11. Tambah 1 lagi. 8 tambah 3, 11 tambah 1 lagi kat atas ialah 12. 121971. Mungkin Sofia lupa nak tambah yang 1 kat atas ni. Okay, Sofia dah baiking 121971 jawapan dia Sofia. Okay, kalau Sofia dah baiking, jangan lupa untuk tambah nombor kat belakang ni. 121,971 tambah dengan 1003. Oh. Okey, 1003,4. Okey. Okey, 4 tambah 1. Lupa tambah. Jangan lupa operation dia apa. 4 tambah 1 ialah 5. 7 tambah 3 ialah 10. Okay, 10. 9 tambah 1 ialah 10 juga. Okey, 1 tambah 1 ialah 2. 2 tambah 1 ialah 3. 1 buat turun je kat bawah. Kita tekan. Okey. So, jawapan akhir dia ialah 132005. Ya, betul. Sofia dapat jawapan sama tak dengan cikgu? 132005. Dapat tak sama? Okey, kalau dapat. Okey, sekarang kita ada 4 minit lagi. Okey, untuk 4 minit terakhir ni, cikgu nak tahu untuk hari ni, pembelajaran hari ni, apa yang Sofia dapat? Boleh tulis kat chatbot apa yang Sofia dapat hari ni? Apa Sofia dapat belajar hari ni, untuk hari ni? Okey, dapat menambah nombor, betul. Sofia rasa Sofia dapat sesuatu yang baru tak untuk hari ni?
Okey, dapat sesuatu yang baru. Okey. Untuk next class, kalau boleh cikgu nak dengar suara Sofia boleh? Maksudnya kita boleh berinteraksi komunikasi dua hala communication. Maksudnya bila cikgu tengah buat exercise, Sofia bagi feedback lah. Macam bagi jawapan cepat-cepat. Sepatutnya kelas cikgu ni, cikgu rasa ada 2 orang kalau tak silap cikgu. Sofia dan Siti Mariam. Okey, boleh? Boleh Sofia? Oh, tak boleh buka suara. Okey, Sofia dah tekan mic eh? Mic dah tekan? Dah. Okey, tak apalah kita tengok untuk next session pula. Still sama ataupun macam mana. Sebab bila bagi jawapan ikut chatbox, dia macam apa ni? Cikgu kena tengok dekat chatbox, cikgu kena tengok dekat nota balik. Bila two ways communication boleh dengar suara Sofia. Cepat sikit kita boleh buat kerja. Okey. Untuk next class, ada apa-apa lagi yang Sofia rasa maksudnya macam nak menarikkan lagi kelas kita. Ada apa-apa tak? Ada. Okey. Okey, tapi last lah. Cikgu suka mengajar sebenarnya. Okey, tapi cikgu takut tiba-tiba dia terkeluar sendiri. Rasanya Microsoft Team tak ada yang terkeluar sendiri rasanya. So, boleh cikgu nak buat satu lagi soalan last. Boleh tak? Okey, boleh. Soalan last. Satu soalan last. Tadi kita dah buat sampai CD. Satu lagi D. Okey, D. Last ya. D. Okey, 7, 8, 9, 1, 0. Okey, tambah dengan. Okey, 2, 1, 3, 4, 5. Okey, tambah dengan. Tambah dengan 5, 4, 8, 7, 6. 5, 4, 8, 7, 6. Okey, macam biasa selesaikan di bahagian depan ni dulu. 7, 8, 9, 1, 0. Okey, kita tambah dengan 2, 1, 3, 4, 5. Okey, 0 tambah 5, 5. 4 tambah 1 pun 5. Okey, 9 tambah 3 ialah 12. 8 tambah 1, 9, 10. Jangan lupa nombor ke atas ni. 7 tambah 2, 9 ialah tambah 1 ialah 10. Okey, 10, 1, 0, 0, 2, 5, 5. Jangan lupa nombor kat belakang ya. Kita tambah sekarang dengan nombor kat belakang. Okey. 5, 4, 5, 4, 8,
6 Okey, 6 tambah 5 ialah 11. Okey. Okey, dah. Okey, 7 tambah 5 ialah 12. Tambah 1 lagi ke atas 13. Okey, 8 tambah 2, 10. Tambah 1 lagi ke atas ialah 11. Okey, 4 tambah 1 ialah 5. 0 tambah 5 ialah 5. 1. Okey. Sofia dapat sama tak jawapan dengan cikgu? 7, 8, 9, 1, 0 tadi tambah dengan 2, 1, 3, 4, 5. Kita akan dapat 1, 0, 0, 2, 5, 5. Okey, kita tambah je pula dengan 5, 4, 8, 7, 6. Akan dapat 1, 5, 5, 1, 3, 1. Okey. Sofia dapat jawapan sama dengan cikgu? Okey, Sofia. Okey, kalau dapat, Alhamdulillah. Okey, cikgu rasa cikgu nak stop kelas sampai sini untuk hari ini. Kita jumpa pula. Sekejap, cikgu cek tarikh. Kita akan jumpa balik pada 22 hari bulan. Minggu depan. Boleh, Sofia? Okey, terima kasih. Okey, Sofia. Terima kasih juga. Okey, sampai sinilah kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung pula pada minggu depan. Assalamualaikum.